Kembali lagi dalam Transmatic Autobahn. So, belakang saya ni ada apa? Model W177 yang menggunakan spek enjin M260 yang menghasilkan 224 tenaga kuda serta 350 daya kilas. Tetapi, kita bukan nak sembang pasal kereta ni. Kita ada kereta lain. Serap! So, belakang saya ni ada sebuah model CLA 180 dia menggunakan enjin M270. Kenapa dia kat atas ni? Inilah kalau korang boleh nampak proses-proses nak tukar sebuah barang yang boleh dikira wear and tear, iaitu oil filter housing lah. Memang proses dia memang kena turun subframe sebab benda tu terletak dekat belakang dan atas. So, kenapa dengan oil filter housing dia ni? Untuk oil filter dengan thermostat housing ni adalah benda common yang sepatutnya pengguna-pengguna Mercedes tahu lah. Dan saya tak rasa Mercedes saya, mungkin BM ada. Kenapa saya cakap benda ni common? Sebab benda ni adalah part wear and tear korang. Sebab benda ni material ada plastik. So memang korang kena buat full checking lah. Biasanya dalam 40,000 ataupun kereta yang dah lebih 5 tahun, korang kena tukar lah. Okay, macam oil filter housing dia ni memang dah makan lah. Dia dah pecah satu, dia dah leaking satu. Kenapa kita kena tukar awal sebelum benda ni jadi? Satu sebab benda lah oil filter housing, nama oil filter. Benda ni memang part yang penting dalam kereta. So kalau benda ni rosak, memang akan lagi teruk lah. Macam korang nampak ni, dia memang dah reput lah, memang dah patah bahagian sini. Dan ada leaking juga lah, air dan minyak kat sini, kat dia punya o-ring. Ni getah o-ring ni. So, kenapa benda ni penting untuk jaga dan tukar lah every 5 year ataupun 40,000 km. Yalah, daripada nama je oil filter housing. Memang oil filter ni adalah parts yang penting lah untuk korang jaga. Kalau rosak benda ni, memang korang punya lubricate system dalam kereta korang boleh bermasalah lah. Dan lagi satu, benda ni dia jalan sekali dengan oil cooler. Bila dia jalan sekali dengan oil cooler, dia automatic akan sekali ada air lah. So, bila mana nanti ada leaking, boleh jadi minyak korang bercampur dengan coolant ataupun coolant korang bercampur dengan minyak. So, akan lagi membanyakkan dan menyusahkan dan memakan modal korang lah. So nak tak nak korang memang kena jaga benda ni. Benda ni amat perlu dititik beratkan. So, mana yang ada masalah leaking air, leaking minyak, leaking angin, leaking segala leaking, nak datang check pun boleh, nak terus buat pun boleh, datang kat bengkel kita orang ni Transmatic Autobahn. Bengkel kami terletak di Taman Putra Perdana Puchong, sebelah dengan Cyberjaya Putrajaya. Kita orang beroperasi daripada hari Sabtu sehingga Khamis. Ingat geng, anda pengguna konti, kami pengguna konti. Ingat geng, anda pengguna konti, kami pembaiki konti. Serah!